Oh, letup-letup. Ai. Kirang tu kosong. Halo semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam channel saya, Kak Wina. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dipermudahkan dalam segala urusan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Macam biasa, saya duduk dapur, saya nak masak. Hari-hari kita masak, duduk dapur, masak. Okey, hari ini saya masak simple macam biasa juga, simple-simple saja. Ini saya ada sayur, saya nak tumis tapi saya letak sup sikit-sikit lah. Sayur sup lah konon-konon. Lebih kurang macam sup sayur lah. Ni ada campuran ayam. Ayam dia sikit. Buat rasa-rasa je. Dan saya ada hati ayam. Ni hati ayam ni saya dah rebus. Hati ayam dengan dia punya ampela. Saya dah rebus, saya dah potong-potong. Ni saya ada kentang. Kentang yang saya dah potong, saya nak goreng. Saya nak buat sambal kentang. Sambal kentang, hati ayam garing. Untuk lauknya saya ada tempe. Hari ni saya simple sajalah. Tak ada ikan, tak ada ayam. Ada telur. Saya nak goreng telur. Saya nak goreng telur. Telur dadar dengan goreng tempe. Dah, itu saja. Dan buat sambal macam biasa. Sambal gosok. Mari kita masak. Bismillahirrahmanirrahim. Masak sebelah sini jauh sikit. Boleh lah. Nak tumis bawang. Bismillah. Anak saya tak sihat. Kakak yang besar tu tak sihat lagi. Tak sekolah hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sayur dia. Ni ayam. Ni ayam dia. Ayamnya tak banyak, sikit saja. Untuk rasa-rasa. Ni daun sup dengan daun bawang ni. Bawang pun dah coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ayam. Masukkan sayur. Ada carrot, kacang buncis dengan toge. Tambahkan air. Letak sup lah sikit-sikit. Tambahkan garam sikit. Pak Haji sikit. Ni ada batai ayam. Saya tambahkan batai ayam separuh. Lebih kurang lah separuh. Ni saya tambahkan tomato. Tomato sikit. Masukkan daun sup. Bismillah. Sini saya nak goreng kentang. Ini dah siap dah. Sayur sup dah siap. Goreng kentang dulu. Ini nak goreng kentang. Bismillah. Kita goreng kentang dulu kat sini. Belah sini. Ini besar sikit api. Tadi kecil. Ini tiba-tiba besar pula. Ini saya nak tuang dulu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah siap.
Ini dah siap, letak sini dulu. Sayur sup dah siap. Saya ingat penuh, tak penuh pun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, letup-letup. Ada air meletup-letup. Kentang dah siap. Ini sana. Ini saya gorengkan. Kita goreng sikit-sikit, tak perlu garing-garing sebab dia dah masak kan. Goreng-goreng ala-ala je lah. Ni meletup-letup ni. Hati pun dah siap ni. Ni saya kurangkan minyak sebab minyak dia banyak sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan cili. Ini ada lengkuas saya dah ketuk dengan daun salam. Okay, dan saya masukkan. Ni kalau tempe nak masukkan sini sekali pun boleh, tapi saya tempe tu saya nak goreng. Tambahkan kicap. Siap. Cak. Rambut dia. Sana ya, panas-panas. Bye. Anak dah balik sekolah dah. Anak saya dah balik sekolah. Ini telur dadah. Ni saya buat telur dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat apa kat bilik? Melukis. Oh, tempe. Ya. Dia kan suka makan tempe. Ya, kalau dia punya kan banyak banjat. Ya, perut dah lapar. Ya, perut dah lapar dia. Panas. Perut dah bunyi. Bunyi macam mana? Krrrr, lapar. Nasi, ada krrrr, nasi. Rambut tu betulkan. Ni rambut depan ni kena potong lah. Dah panjang sampai kat mata dah. Pakai jepit rambut lah. Kepit rambut tu. Kepitkan apa? Nak goreng cili je. Panas dia. Panas. Biar dia sejuk dulu. Dia suka makan tempe guys. My favorite is tempe. Ya. Your favorite is tempe. Dia nak buat sambal kosok. Oh, hampir nak jatuh. Okay, ni bawang merah, bawang putih sebiji. Bismillah. Saya gorengkan aja semua. Ni cili dia. Bismillah.
Makan kalau tak ada sambal gosok macam tak puas rasa. Dah biasa makan sambal. Kalau tak ada sambal tu rasa macam tak puas makan. Sekejap ya. Ni tomato. Oh, jangan dekat-dekat ya. Letup-letup. Ni tomato. Ni sekejap ya. Ni mak punya ni obat ni. Obat nak orang gula. Obat itu obat mak. Obat sakit perut. Ai. Apa benda tu? Tutup dulu. Takut meletup. Oh, ni ada belacan. Ni ada belacan goreng. Jadi saya tak perlu nak goreng belacan lagi. Belacan ireng. Ireng. Yang sangat ireng. Belacan mana ada ireng? Belacan coklat lah. Itu coklat. Coklat. Bukan ireng. Ireng tu kosong. Ireng ni. Nah, ini ireng. Macam wajan. Ni wajan ni kuali. Ni ireng. Yang sangat ireng. Itu kan ireng. Ya, ini ireng. Ini ireng. Ini apa? Ini biru. Bahasa Jawa sama biru. Baju Aisyah biru. Ireng. Itu ireng. Lagi? Dia tahu ireng je. Ireng. Ireng. Yang sangat ireng. Ireng. Ya. Semua ireng. Lagi apa ireng? Ireng. Yang sangat ireng. Itu tutup dulu. Ya tak kena. Itu rambut. Ya, rambut pun ireng. Semuanya ireng. Ada rambut coklat, ada rambut merah. Kriwil. Rambut siapa kriwil? Rambut siapa kriwil? Digelak tanya rambut siapa kriwil, digelak. Rambut siapa kriwil? Apa kriwil tu apa? Kreteng. Oh, keriting. Ireng. Ireng, yang sangat ireng. Yang sangat ireng. Inilah penghibur saya hari-hari dengan PL dia. Dia budak ni kalau kecil-kecil comel-comel lagi. Bila dah besar sikit, kecil-kecil tu comel-comel. Jadi penghibur. Dah besar, bila dah besar masing-masing ikut apa? Cara masing-masing. Belacan. Ini belacan stok, belacan goreng yang saya dah goreng ada lagi ni. Sikit je, ikut selera masing-masing lah. Nak rasa belacan banyak, boleh tambah lebih. Sikit garam. Agak-agak. Perakan asam limau. Saya perakan asam limau kasturi ni. Nanti pilih lah. Biji dia nanti buang. Pedas. Tak sini lah. Okey, tengok sambal dah siap. Sambal merah, like. Yang suka sambal hijau, subscribe. Pula macam tu. Alisa suka sambal apa? Alisa suka sambal apa? Merah. Ireng. Tengoklah dia punya PL. Ireng.
Irang. Okey lah. Okey. Irang. Okey. Datang dia punya PL dia tu. Ada je lah PL dia tu. Ya. Selamat makan tengah hari Alisha. Selamat makan tengah hari abang. Makan. Ni hati dengan kentang lah. Ada satu peribahasa yang nak bagi. Anak-anak tak biasa makan gitu, kentang tu. Dengan apa? Hati ayam ni anak-anak tak biasa makan. Ma, Ya. ada satu peribahasa yang saya bagi tahu. Apa dia? Itu adalah ireng yang sangat ireng. Ada je lah. Makan. Makan elok. Dah baca doa dah. Jangan lupa baca doa makan tu. Oh, nak suruh ambil sambal. Makan sambal, makanlah. Oh. Sini. Boleh tak makan sambal? Boleh. Sikit je Betul sikit je. Yang ada sambal merah sudah. Itulah. Betul sikit je. Mau tak tepi sini. Ini Masa sambal kecil cili api. lagi. Kenapa banyak? Abang tu dah biasa makan cili api. Dia dah besar Abang dah besar. Kamu kecil lagi. Takut sakit perut. Hari ni kita makan simple lauk simple aja. Ini kuah sup, sayur sup dengan sambal belacan dengan tempe dengan telur dadah. Abang dah makan telur dadah dah? Telur dadah lah. Besar telur dadah. Takkan telur dadah. Takkan telur mata pula. Telur dadah, sambal. Apa ini panggil telur dadah? Sebab digoreng dengan mana dia? Makan. Okey tak Mama masak? Kejap. Pedas kan? Pedas. Tutup sambal belacan pedas lah dia.